Assalamualaikum. Hari ni saya balik kampung dekat Penang. Ni ada pokok rambutan. Kita ambil buah rambutan. Ni rambutan kuning. Saya tunjuk pokok lah. Okey, ni pokok rambutan kuning tapi buah dia tak banyak. Adalah, bolehlah rasa-rasa. Kita tengok ada. Oh, tu. Buah dia tak apa masak sangat. Nampak tak? Ni banyak buah yang tak masuk lagi. Buah yang tak masuk. Oh, tu adalah 2-3 biji yang masuk. Ni arwah mak saya yang tanam. Sedih tengok pokok rambutan. Jadi kita try ambil. Kita ambil buah rambutan. Nampak dah. Bukan selalu boleh balik petik buah rambutan ni. Selalu tak ada musim. Kalau balik bukan musim rambutan lagi. Tak apalah, kita ambil ni je lah. Kita rasa. Jadi kita ambil buah warna merah pula. Ini persekitaran rumah arwah ayah dan mak saya. Rumah biasa je, rumah kampung. Ni. Kita ambil. Mana buah warna merah? Buah warna merah tak banyak juga. Adalah, bolehlah nak rasa-rasa. Ha, tu. Jom kita try makan. Petik dulu. Petik. Tak dapat. Mana buahnya? Okey. Ni. Jom kita makan bawah. Jom kita try makan buah dekat bawah pokok. Ni buah. Buah dia lekang. Nampak tak? Sedap. Manis. Buah dia lekang nyok. Sesekali balik kampung boleh petik rambutan macam ni, nikmat. Ini. Okay, bye. Assalamualaikum.